Razak residents perlu dapat persetujuan 100% pemilik dan penduduk. Betul. Dan memang dapat persetujuan. Tapi kalau akta rampas rumah ni, kamu tak perlu lagi dapat persetujuan semua pemilik dengan penduduk. Itu perbezaannya. Saya bangkitkan berkali-kali dekat dalam taklimat bersama dengan kementerian. Taklimat pertama, taklimat kedua, bawa ke dalam parlimen 2 kali, pergi forum Sina, wakil-wakil di BKL ada sekali di sana. Tapi dia masih guna hujah yang sama. Tengok ini success story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan satu lagi episod Apa Kata Muda Podcast bersama hari ini YB Amira Aisyah dan juga YB Syed Saddiq. Dan kali ini kita nak berbalik kepada isu yang kita dah bawa sebelum ni. Sebelum ni kita ada bawa Datuk Seri Mukrish Mahathir bersama dengan saudara Rafiq juga untuk membawakan isu URA, Urban Renewal Act. Dan kita masih akan terus untuk bawa isu ni dalam beberapa episod ke depan sebelum sidang parlimen seterusnya ni akan bermula. Jadi sebelum saya bermula, saya nak berikan sikit ruang untuk YB Amira Aisyah dengan YB Syed Saddiq untuk bagi sikit pembukaan. YB? Terima kasih. Saya rasa isu ni adalah satu isu yang sangat penting untuk kita bincangkan. Saya banyak tengok komen-komen di online yang menyatakan isu ni adalah akta adalah yang menindas orang Melayu. Tetapi bila kita berbincang tentang Urban Renewal Act ni, bagi saya kita perlu go beyond race dan kita perlu lihat bagaimana akta ini bukan sahaja akan membahayakan sesuatu bangsa, tetapi ianya lebih menindas mengikut kelas dan juga ianya adalah satu akta yang akan membuatkan kita kelihatan seperti kerajaan hari ini, bukan sekadar kelihatan lah, agak terang bahawa kerajaan hari ini lebih memihak kepada pemaju daripada rakyat. Mungkin lepas ni kita akan kupas lebih banyak lah tentang akta ni. Masih YB. YB Saddiq? Saya rasa adanya keperluan untuk kita cuba mengharmonikan kepentingan sesetengah pihak yang ingin memajukan sesebuah tempat dan lokasi dan juga hak pemilik di pihak sebelah sana pula. Kalau kita berjaya untuk mengharmonikan kedua-dua belah pihak ini, di mana hak pemilik itu terjaga, terbela dan pada masa yang sama, hak setengah pihak yang mahukan kemajuan di kawasan tersebut, PPI yang lebih baik, moden, luas, pun perlu kita jaga juga. Sebab itu saya rasa perbincangan pada hari ini kita perlu cari jalan tengah supaya kita dapat harmonikan pembangunan dengan hak pemilik yang tersedia. Terima kasih YB. YB Saddiq, masa sidang parlimen yang sebelum ni, YB Saddiq pernah gelarkan akta ni ataupun pindaan akta ni sebagai akta rampas rumah. Ya. Yang selepas tu digelar oleh Menteri KPKT, katakan YB Syed Saddiq mempunyai nawaitu yang jahat katanya kan. So kalau YB boleh terangkan mungkin sikit masa yang lebih untuk YB untuk terangkan lebih dalam, kenapa YB cakap ni akta rampas rumah? Saya ni tidak suka berselindung. Saya lebih suka berdepan dan bangkitkan kegusaran masyarakat di dalam parlimen dan bukan bermain dari belakang untuk tikam dari belakang. That's not me. Sebab itu sebelum saya bangkitkan di dalam Dewan Rakyat, beberapa jam sebelum tu semua ahli parlimen mendapat taklimat berkenaan perincian Akta Pembaharuan Bandar ataupun URA ni. Dan semasa sesi taklimat tersebut, saya paling banyak tanya soalan. Dan apabila saya dapat jawapan itulah yang memberikan kegusaran yang lebih besar kepada diri saya. Saya beri contoh. Pertama sekali, adakah hak pemilik akan terjaga? Kerana kalau kita baca, jangan hanya ikut janji mulut. Look at the fine print dekat dalam draft bil tersebut. Jikalau seseorang itu dipaksa keluar daripada pangsa puri yang dimiliki orang tersebut, yang diwarisi oleh atuk nenek ataupun ibu bapanya, tetapi orang ini merupakan golongan minoriti di kawasan pangsa puri tersebut. Contohnya, orang lain, jiran saya mahu kawasan ini dimodernkan, saya tak nak. Ya, saya tak nak. Saya memang nak duduk sini. Saya tak nak dikeluarkan untuk tiba-tiba daripada Gombak kena tinggal di kawasan jauh Selangor lagi. Saya nak duduk dekat tengah-tengah Gombak. Adakah saya akan dapat kualiti pangsapuri ataupun apartmen yang sama? Menteri ada kata, tak apa, kita akan berikan. Tapi dalam bil tu tiada. Satu ganti satu tu tiada. So bagaimana hak saya sebagai salah seorang pemilik? Yang kedua, saya lebih risau. Ya, kalau kamu lihat wawancara eksklusif menteri dengan The Age, menteri kata, okey, ada kepentingan untuk kita memodernkan pangsapuri ni. Mungkin pangsapuri ni sudah lapuk lama
Tetapi jangan risau, kita akan beri kamu pampasan. Lepas tu orang yang mewawancara menteri tanya, okey, tapi adakah pampasan itu one to one? Maksudnya mungkin harga kondominium baru lagi mahal, mungkin dah jadi RM1 juta. Adakah orang itu boleh duduk di sana? Menteri kata, kalau tak mampu, ambillah pinjaman. Kamu nak bayangkan golongan B40 yang dah mewarisi rumah turun-temurun ni, ya. Lepas tu mungkin ada RM300,000, nak dapat loan RM700,000. Bank mana nak berikan? Ya. Ini isu-isu kegusaran yang saya bangkitkan. Ada banyak lagi perkara lain yang saya sangat risau. Tapi saya panggil akta rampas rumah kerana sebelum ini, status quo yang tersedia, kalau ada mana-mana pemaju yang ingin memodernkan kawasan perumahan saya, ia memerlukan tanda tangan, ia memerlukan kebenaran saya sebagai pemilik rumah. Kini nilai ambang tu telah diturunkan. Tidak perlu kebenaran saya, tapi kalau majoriti kawasan penduduk tu dah setuju, hak saya tidak penting lagi. Itu kegusaran saya, dan saya rasa ada banyak penambahbaikan yang saya akan bincangkan, saya boleh cadangkan supaya bil ni boleh ditambah baik. Masih Wabi. Jadi maksudnya sebab dalam episod kita sebelum ni kita pernah bincangkan dengan saudara Rafiq. Dia pun ada sebut yang dalam draft bil tersebut beri satu balas satu dari segi setiap unit tu, ataupun perkataan pampasan tu sendiri memang tak ada dalam draft tu. Jadi kalau betul memang nilai ambang turun dan memang orang yang tak setuju dan kena lepaskan pemilikan rumah dia juga, memang rampas lah kan, betul tak? Saya minta maaf Amira, dibenarkan sikit je. Saya beri contoh paling mudah. Kalau tak benarkan sebenarnya. Kebenaran Presiden. Kamu merupakan salah seorang pemilik pangspuri hak turun-temurun di Gombak. Ya? Ada pemaju datang nak ambil alih. Kamu tak nak lepaskan rumah tersebut. Tetapi dengan akta rampas rumah, kalau ikut market rate, RM200,000 akan saya berikan pampasan kepada kamu. Kerana sebelum ni, rumah tersebut atau pangspuri tersebut saiznya 500 square feet, kaki persegi. So, RM200,000. Saya dikeluarkan daripada rumah tersebut. Saya dapat RM200,000. Persoalan saya, mana kawasan Gombak dengan RM200,000 kamu boleh beli pangspuri selepas ni? Tak ada. Bayangkan, orang yang dah duduk sini sekian lama, mungkin dekat dengan pengangkutan awam, tempat tu dekat dengan keluarganya, support structure dia, anak-anak pun dah sekolah di kawasan berdekatan, semua dekat sana, diakarkan di sana, dikeluarkan, kena pergi entah pindah, saya tak tahu mana, sahabat Benam pun saya rasa tak adalah rumah RM200,000 lagi ni. Kena pindah jauh. Tantah kena pergi keluar negeri Selangor terus. Adakah itu keadilan ataupun itu perkara kebatilan dan kemungkaran? I mean, bila kita tengok pada perspektif yang itu, Abi, bila orang selalu tengok pasal URA ni, banyak orang berbual dalam lingkungan Klang Valley ataupun Kuala Lumpur kan. Macam YB adalah wakil rakyat untuk Puteri Wangsa. Puteri Wangsa ni dia memang Johor Bahru lah kan, dan kepadatan penduduk dia agak tinggi, banyak PPR and everything. YB nampak tak macam mana akta ni mungkin boleh affect bandar-bandar besar lain dekat Malaysia, especially dalam usaha yang mengatakan pembaharuan ni yang mungkin boleh menyebabkan orang terpinggir daripada kawasan-kawasan tertentu. Okay. Terima kasih banyak Rashid. Sebab saya memang sebenarnya nak bercerita tentang macam mana URA ni boleh mendatangkan kesan di kawasan saya sendirilah sebagai contohnya. Sebab saya memang sebagai adun, kita melihat lebih kepada apa yang berlaku dalam negeri kita lah. Dan antara benda pertama yang saya nak sebut, yang saya tak puas hati dengan URA ni, yang pertama adalah pengalihan liability. Saya merasakan URA ni, sebab apa yang dimaklumkan adalah URA ni kita wujudkan sebab kita nak pastikan bangunan-bangunan yang uzur, bangunan-bangunan strata yang uzur ni dapat orang kata, dia sebut renewed, dapat diperbaharui dan dapat dibangunkan semula. Tetapi ini adalah satu pengalihan liability yang menjadi mangsanya adalah penduduk dekat bangunan strata ni. Sedangkan isu bila strata ni tidak dijaga dengan sebaiknya bukan masalah penduduk, tetapi adalah masalah daripada management team. Betul. Ataupun developer. Betul. Kenapa mereka ini tidak mendapat apa-apa orang kata tindakan ke atas pengurusan bangunan strata yang tidak elok. Dalam kawasan saya sendiri, saya banyak kali bawa isu tentang pengurusan GMB ataupun pengurusan
management dan juga developer terhadap bangunan-bangunan strata yang memang dah uzur. Bila penduduk sebenarnya dia bayar management fee. Betul. Dia bayar amount-amount yang perlu bayar ni, sebab bila kita bercerita tentang pembangunan strata ni, jangan fikir hanya kepada bangunan-bangunan PPR, tetapi ada banyak flat-flat yang sebenarnya penduduk bayar management fee. Sehingga sekarang ni management fee banyak kawasan yang dah naik RM60, naik RM80, dan jumlah yang mungkin menteri di peringkat atas ni rasa kecil, RM60, RM80. Tapi RM60, RM80 ni boleh bermaksud makanan satu minggu untuk keluarga mereka. It's a huge amount that they pay. Tetapi dengan senangnya bila wujudnya atas ni, kita kata kita nak pastikan bangunan-bangunan usang ni dah tak ada. Okay, itu pertama. Kedua, daripada pengalihan liability ni, masalah yang saya paling risau bila kita bercerita tentang Johor Bahru adalah gentrifikasi. It's already happening di Johor, di mana ada banyak bangunan-bangunan ataupun kondominium-kondominium mewah yang pemiliknya bukan orang Johor. Pemiliknya bukan orang tempatan. Sebab harga yang sangat tinggi. Sebab contoh, saya bagi contoh. Johor ni sangat dekat dengan Singapura. Sangat-sangat dekat. Nak datang sangat mudah. Dan saya amat gembira dengan projek Special Economic Zone, dengan projek Special Finance Zone, tetapi tidak boleh lupa bahawa dengan adanya projek-projek besar ini, ia akan membuka ruang untuk lebih ramai orang-orang luar, expats untuk datang ke Johor. Right? Kerisauan saya adalah apabila bangunan-bangunan lama ini sudah digantikan dengan bangunan-bangunan mewah. Right? Pertama adalah macam yang YB Sadiq sebut tadi, di mana penduduk-penduduk ni mereka takkan mampu nak beli rumah-rumah yang akan ada baru ni. Pertama. Kedua, kalau beri pampasan pun dia tak dapat nak beli dekat dalam kawasan Johor Bahru. Mungkin mereka terpaksa keluar daripada kawasan Johor Bahru, right? Sebab Johor Bahru sekarang harga property value-nya dah meningkat tinggi. In fact, memang ada association pembangunan rumah yang menyatakan mereka setuju dengan URA ni sebab dia akan increase property value. Who will benefit from that? Sebab akhirnya rakyat-rakyat yang tak mampu nak beli property value yang mewah ni akan keluar dari Johor Bahru. Yang akan beli adalah mereka daripada Singapura, mereka daripada China. Dan mereka beli, mereka tak duduk pun. Mereka sewakan. It's already happening in JB. Dan harga sewa itu pun tinggi. Jadi orang Johor sendiri tidak dapat beli, tidak dapat memiliki rumah di Johor dan terpaksa keluar dari Johor Bahru. Pertama adalah daripada segi rumah. Kedua, they have to uproot. Seluruh keluarga tu terpaksa keluar. Daripada segi pendidikan, anak-anak dah belajar lama. Contoh saya kata, kalau kat kawasan saya ada banyak flat-flat di Taman Daya. Katalah anak dia dah belajar daripada SK Taman Daya nak masuk SMK Taman Daya, tapi akhirnya sebab URA mereka terpaksa keluar, dia terpaksa pindah luar Johor Bahru. Mungkin paling dekat pun dia boleh pergi mungkin Kulai. Tetap jauh daripada sekolah, tetap jauh daripada keluarga, jauh daripada rakan. Daripada segi budaya hidup itu sendiri terpaksa berubah. Pertama. Kedua, tak boleh jamin lagi mereka dapat beli rumah. Walaupun di luar pun pampasan harga flat dengan harga rumah teres tetap berbeza. Right? Dan akhirnya gentrification will happen dekat bandar-bandar besar. Masalah gentrifikasi ni bukan sekadar masalah, satu memang masalah ekonomi lah. Masalah ekonomi yang sangat besar. Kedua, ia juga adalah masalah budaya dan nilai kawasan setempat. Itu antara kerisauan saya yang paling besar bila kita bercerita untuk bandar seperti Johor Bahru. Terima kasih YB. So macam sekarang kita tahu baru habis sidang Dun Johor kan. Kalau saya ingat ucapan YB kat sidang Dun Johor, YB ada specify yang memang kita suka dengan SEZ, SFZ, dengan pembangunan and everything semua, tapi kita kena ingat tak boleh pinggirkan orang tempatan. Betul. Kan tak boleh bila orang tempatan ni tak dapat manfaat kan dan sebagainya. Tapi dengan akta macam ni, saya rasa akan membuka lebih banyak ruang untuk, macam YB cakap lah, gentrifikasi dan sebagainya berlaku. Especially bila kita tengok pembangunan dekat JB sekarang, banyak new project baru yang dipasarkan, harganya dalam Singapore dollar dah sekarang. Dia dah bukan dari berapa ratus ribu ringgit tak, tapi berapa ratus ribu dolar Singapura kan. Jadi memang kita tahu dia marketkan tu untuk orang luar. Kan macam kita tak nampak ada control mechanism untuk benda ni, untuk penjualan dan sebagainya. Cuma satu benda penting yang mungkin saya nak tekankan juga daripada apa yang Sadiq dah sebut di awal tadi, bukan bermakna kita nak tolak terus usaha untuk memajukan sesuatu kawasan ataupun tolak terus usaha untuk memastikan
kita dah tidak ada bangunan-bangunan usang. Kita puji usaha ni. Tetapi apakah kosnya? Yang itu yang kita perlu teliti dengan lebih lanjut. So YB, kalau macam dekat kawasan YB, PPR ni dan sebagainya, adakah bila perbincangan tentang URA ni dan sebagainya dimulakan oleh kementerian, ada tak wakil kementerian yang datang engage ke dengan PPR ke? Pertama, saya rasa URA ni tidak akan mengganggu PPR sebab PPR ini memang projek di bawah kerajaan. Cuma mungkin ia akan mengganggu flat-flat lah. Flat-flat Dan kita memang dah tahu yang memang daripada awal perbincangan URA ni dijalankan, mereka kata mereka dah ambil pandangan ramai, tetapi tidak ada pun sebenarnya komuniti yang duduk di PPR ni yang dipanggil. So memang tak ada. Akhirnya, you buat undang-undang untuk target group ni tak terlibat sama dalam perbincangan itu. Ataupun in fact daripada badan-badan bukan kerajaan, CSO yang banyak memperjuangkan isu-isu hak milik rumah, yang banyak memperjuangkan isu-isu perumahan, tak ramai yang dipanggil sama dalam libat urus ni lah. Yang itu antara benda yang sangat merisaukan lah bila kita bercerita tentang isu pemilikan rumah ni. So bila YB cakap memang tak ada involvement daripada community dan sebagainya, YB Saddiq, saya rasa YB dapat invitation daripada menteri untuk pergi visit dekat bangunan-bangunan usang dan everything tu. YB rasa apa purpose dia buat benda tu sebenarnya? Sebab tu saya rasa dalam bab ni, kalau kita tidak jujur dan ikhlas, akhirnya orang tak akan percaya. Saya beri contoh. Menteri jemput ahli parlimen, kata tak apa, saya nak bawa ahli parlimen Pembangkang tengok sendiri betapa teruknya flat-flat ini. Dia tak faham masalahnya bukannya kita nak pergi, alamak, flat ni bagus, moden, mewah. Siapa yang bertanggungjawab untuk menyelenggara flat-flat tersebut? Ya. Yang dia bawa tu, yang bertanggungjawab di PKL. Di PKL ni, result mereka 14 bilion ringgit. Wah. Setiap tahun ada surplus 400 ke 600 juta ringgit. Kenapa tak guna result dan surplus ratusan juta ke bilion ringgit ini untuk naik taraf, baik pulih PPR yang rosak macam ni? Kamu dipertanggungjawabkan untuk menyelenggara kawasan-kawasan ni. Kamu gagal. Lepas tu kamu salahkan penduduk, nak rampas hak penduduk. Faham? Tu pertama. Kedua, yang lagi lawak lah, itulah kalau saya pergi terus nak malukan, sebab dah banyak kali saya bangkitkan dekat parlimen. Ini success story, Urban Renewal Act. Sukses dia bawa Razak Mansion dengan Kerinci Residence. Dia bawa. Bila kamu guna Razak Residence zaman Datuk Seri Najib tu, tak ada yura pun, tak ada akta rampas rumah ni pun boleh buat. Yeah. Tahu tak perbezaan yang sangat besar di antara model Razak Residence dengan apa yang Menteri dengan Kominfo nak buat? Razak Residence perlu dapat persetujuan 100% pemilik dan penduduk. Betul. Dan memang dapat persetujuan. Tapi kalau akta rampas rumah ni, kamu tak perlu lagi dapat persetujuan semua pemilik dengan penduduk. Itu perbezaannya. Saya bangkitkan berkali-kali dekat dalam taklimat bersama dengan kementerian. Taklimat pertama, taklimat kedua, bawa ke dalam parlimen 2 kali, pergi forum Sina, wakil-wakil di BKL ada sekali di sana. Tapi dia masih guna hujah yang sama. Tengok ini success story. So kalau saya pergi dia punya sesi konsultasi 10 kali, saya bangkitkan, kamu tak jawab pun, apa guna? Dan yang paling menyedihkan dalam bab ni lah, yang berhormat menteri jawablah dengan baik. Tak payah jawab dengan ego, dengan sentimen. Nawai tu tak baik apalah. Siapa kamu nak? Kamu Tuhan nak judge nawai tu saya? Lebih baik kalau yang berhormat menteri jawab hujah-hujah saya. Ya. Kenapa nilai ambang perlu diturunkan sebegitu banyak? Apa pula hak minoriti kalau mereka tidak bersetuju? Bagaimana pampasan ingin diberikan apabila tidak dimasukkan pun dalam bil tersebut? Apa nasib gentrifikasi yang bakal berlaku? Orang Rafiq pula, Rashid, puluhan tahun ya, kerajaan tak kisahlah BN ke PH ke, maka masa puluhan tahun untuk membandarkan golongan-golongan tertentu di kawasan bandar. Puluhan tahun, pelbagai inisiatif. Kalau ini berlaku, ya, bagaimana nasib orang Gombak? Saya kongsikan RM200,000 tu nak pampasan, nak pergi mana? Yang Mira kongsikan sebentar tadi, mereka ingin pergi mana selepas ni? Dia nak pindah daripada JB pergi Muar pun mahal, RM200,000 tak boleh beli. Mira. So jawablah hujah-hujah ni. Janganlah dia pusing berkali-kali tau, jadi isu lain. Itu kerisauan saya. Tu macam bila habis pada seksi libat urus tu, kalau saya ingat baby,
Dia siap buat open challenge dia kata kepada saya cabar ahli parlimen pembangkang duduk dekat bangunan usang macam ni. Mengibaratkan macam kalau kita barukan balik and everything, penduduk sedia ada tu confirm akan duduk kat tempat yang sama. Buatlah satu usaha untuk baiki bangunan usang. Exactly. Kamu ada 14 bilion ringgit result surplus setiap tahun. Ya, kos penyelenggaraan by the way, Rashid, bandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020 dan selepas itu, half diturunkan. So kamu bayangkan tanggungjawab pihak ni untuk menyelenggarakan, mereka gagal, mereka salahkan penduduk, lepas tu mereka nak nyah penduduk dari kawasan tersebut. Mana tak kena maki? Faham? So jadi YB Amira, kalau contoh bila kita tengok dia menurunkan nilai ambang untuk projek-projek yang lebih 30 tahun kepada 75%. Penduduk bersetuju. Untuk projek-projek terbengkalai adalah 51%. Adakah dengan penurunan nilai ambang ni, dia boleh menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap perkara 13 perlembagaan? Saya memang macam yang YB Said Saddiq sebut tadilah. Pertama sekali memang this is clear cut, you melanggar hak rakyat Malaysia untuk memiliki rumah mereka. Saya rasa memang clear cut. Tak bolehlah kata cukuplah 75% dan majoriti bersetuju. What kind of deals will be done untuk 75% tu yang akan ketinggalan untuk lagi 25%. Yang tu antara benda-benda yang kita kena persoalkan benda-benda ni. Tak bolehlah kata bila macam Saddiq sebut tadi kan, bila kita persoalkan, you persoalkan niat kita. Tak boleh, kita tidak boleh menyatakan bahawa kita dapat lindung majoriti dah cukup. Sebenarnya apa yang penting adalah sebagai kerajaan, you bukan sekadar kena melindung a certain group of people. You kena pastikan semua rakyat. Kalau nak cerita tentang pemilikan ni, you nak pastikan semua ada persetujuan dan ada orang kata satu pampasan yang adil, sebab bagi saya tidak akan ada pampasan yang adil untuk isu-isu seperti ini. Satu benda yang saya sangat tak puas hatilah dengan respon Perdana Menteri terhadap isu URA ni. Bila orang bangkitkan isu URA, Perdana Menteri kata tak apa, jangan risau. URA ni kita bukannya nak melanggar hak orang Melayu, dia sebut pasal orang Melayu lah masa tu, tapi kita nak uplift the Malay community. Dia sebut perkataan tu, uplift the Malay community. Benda ni, sekali lagi saya nak persoalkan, which community are you talking about? Kalau kita nak kata komuniti orang Melayu yang B40, yang tertindas, yang sebelum ini sudah ada dasar-dasar pemodenan untuk orang Melayu masuk ke dalam bandar untuk kita hilangkan dasar pecah dan perintah yang kita warisi daripada British, kita bawa orang Melayu ke bandar, pastikan mereka ada akses. Rumah-rumah ni selama ni dibina di kawasan-kawasan yang ada banyak kemudahan asas. Betul. Ada LRT, ada easy access pada tu pengangkutan awam, semua tu ada. Mereka dapat banyak peluang-peluang pekerjaan di kawasan-kawasan bandar. Akhirnya semua benda ni akan hilang. Orang-orang Melayu yang B40 ni yang dulu ada kemudahan untuk duduk di kawasan bandar, untuk keluar daripada kepompong kemiskinan, mana mereka nak pergi? This is the same old argument of dulu, orang-orang dulu kata kita nak perjuangkan Melayu. Akhirnya yang diperjuangkan hanyalah Melayu-Melayu kaya. Akhirnya Melayu-Melayu yang miskin tidak akan keluar pun daripada kepompong kemiskinan. In fact, daripada mereka ada peluang untuk keluar dari kepompong kemiskinan sebab mereka duduk di kawasan bandar, ada peluang bergaji dengan lebih tinggi, ada peluang untuk naik kemudahan awam, akhirnya mereka terpaksa pergi ke kawasan-kawasan yang mungkin mereka tak dapat peluang-peluang tersebut. Kita bukan nak kata kalau mereka keluar daripada Klang Valley entirely lah hidup mereka akan musnah. But you cannot deny that you've closed the windows for them. Dan paling saya memang ini yang memang saya tekankan lah. Akhirnya identiti tempatan itu akan hilang. Saya setuju dengan Rashid tentang perkara 13. But when we are talking about these things, you look at it beyond legal juga. Saya rasa kerajaan bukan sekadar ada legal right ataupun legal obligation untuk melindungi rakyat, kerajaan juga ada moral obligations untuk melindungi rakyat. Dan apa yang URA buat sekarang ni adalah melangkaui that moral obligation. Sebab akhirnya penduduk yang dah memang susah, you lebih tindas, dan yang macam saya sebut juga tadi, saya rasa masalah kerajaan hari ni adalah apabila ada orang bidas apa yang you buat, ataupun bukannya kita bidas pun. Katalah memang niat you memang niat nak membangunkan kawasan. Niat you memang you nak pastikan bandar-bandar di Malaysia ni tidak ada bangunan usang. Tak apa. Kita bila persoalkan tu, kita bukan persoalkan niat. Kita persoalkan cara. Betul. Apa cara you untuk mencapai niat tersebut? Betul. So bila orang persoalkan, you janganlah bidas pula dengan merendah-rendahkan persoalan orang. Yeah. Benda ni, tak maaf, ni saya tiba-tiba masuk benda lain kan. Tapi
Masalah kerajaan ni benda ni lah. Masalahnya adalah bila kita persoalkan benda yang dia nak buat, dia tak ada jawapan, dia pergi persoalkan kita balik. Macam, come on lah, grow a spine. You menteri kot, takkan you tak boleh nak jawab. Right? Kalau you tak boleh nak jawab, you jangan remehkan orang yang mempersoalkan you. Benda itu membuatkan lebih orang tidak ada kepercayaan langsung dengan benda yang you nak buat ni. Daripada orang ada mungkin fikir, okey lah kalau menteri jawab, mungkin kita boleh tengok apa sebenarnya niat di sebalik kerajaan. Tapi bila you jawab macam tu, kepercayaan tu dah hilang. Orang dah tak rasa ada apa-apa niat yang baik yang you nak buat. Right? Dan yang saya rasa antara benda yang kerajaan perlu juga jawab, beyond apa jenis pampasan yang mereka dapat, rumah yang mereka dapat sebagai contohnya lah, katalah mereka kata, oh kita 1-to-1, you hilang rumah, you akan dapat rumah. Kita akan pastikan you dapat rumah. Kita terpaksa, benda-benda ni kita terpaksa buat assumption sebab dah tak ada dalam bil. Kita terpaksa buat assumption lah apa yang you nak bagi. Padahal menteri kata kena ambil loan, tak ada pun dia kata 1-to-1. You nak bagi duit ke, you nak bagi rumah ke, kita tak tahu. So you tak boleh salahkan bila orang buat assumption sebab you tak buat dalam bil. Betul. Katalah kita assume you nak bagi rumah. Ini kira macam best case assumption lah. Oh, kerajaan terus bagi rumah. You boleh jamin tak rumah tu ada kemudahan asas sama dengan tempat asal dia orang duduk tu? Katalah, let's look at benda baru. Contohnya Kerinci sekarang dah jadi bangsa South kan? Again, kehilangan identiti. Tapi katalah, dulu duduk dekat kawasan yang mana ada identiti tu hilang. Ada kemudahan asas nak naik train, nak pergi kerja. Benda tu hilang. Kalau kena pindah, tempat kerja dia masih lagi kat KL, dia kena pindah luar KL, macam mana dia nak pergi? Kemudahan-kemudahan asas tu dapat tak? Not just the rumah, but the ecosystem sendiri pun perlu ada ekosistem yang baik. So, bila kita tengok, macam YB tadi cakap, respons Perdana Menteri dan sebagainya, saya rasa tak banyak menteri dan tak banyak ahli parlimen even yang cakap pasal URA ni secara terbuka. Tapi Perdana Menteri dengan Menteri KPKT dua-dua banyak bagi jaminan lah. I mean just kata-kata lah juga jamin akan papasan yang cukup, papasan yang setimpal dan sebagainya. Yang saya rasa diorang tak faham, kita cakap masukkan dalam bil tu kan. Itu yang diorang tak faham lagi sampai sekarang kan. So Habib Sadiq, kalau saya boleh tanya, contoh, kalau kita tengok dekat perspektif, sebab kita bual pasal niat Y2 ni tadi kan. So bila berbual pasal pembangunan semula, katalah satu developer ni dia dapat projek tersebut kan. So dia dipilih dan dia dapat projek tersebut. Ada 100 rumah. Jadi kalau contoh saya developer tu, saya mesti nak buat untung. Kan, saya akan pilih 51 rumah. Contohlah projek Terbengkalai. Saya pilih 51 rumah untuk cukupkan kota 51% saya tu. Buat tawaran, semua sign. Cukuplah lagi 49 saya tak biar jumpa. Betul tak? Jadi 49 ni tahu-tahu dapat notis akan kena roboh. Betul lah. Possible tak Habib? Sebab itu apabila saya dengar menteri kata, kini kementerian akan bersama dengan pemilik untuk berunding dengan pemaju. Terbalik. Sebelum ini, kalau saya seorang pemaju dan saya tahu berdasarkan pada undang-undang tersedia, saya perlu dapat kebenaran dari semua. Wah, saya kena offer tawar banyak lah kan. Kerja keras lah. Kerja keras. Sekarang apabila nilai ambang dah diturunkan sampai ke 51%, berapa saya nak kerja keras sangat? Kalau dulu mungkin saya kena tawarkan 200,000 untuk semua setuju, sekarang saya tawarkan 50,000, 100,000. Dan mesti ada yang terdesak yang terus perlu terima on the spot. Ada yang ada daya tahan lebih kuat kata no, ini tidak mencukupi. Faham tak? Bila kamu turunkan nilai ambang, maksudnya kamu ambil hak penduduk dan kini kementerian yang sepatutnya membela rakyat, kini akan membela pemaju. Itu masalah. Saya nak tambah lagi satu dimensi. Let's say kita ambil lah best case scenario di mana seorang pemilik Pangspuri atau PPR ni diberikan 1-to-1 ganti dapat rumah. Persoalan saya, adakah pemilik ini ada daya tahan bagi 5 tahun yang akan datang untuk duduk di apartmen mewah ni? Saya beri contoh. Ni bukan rumah, ini bukan teres ya. Ni kalau kamu lihat Pangspuri atau PPR, setiap bulan kamu perlu bayar kos penyelenggaraan ataupun maintenance fee. Kalau ni pemaju kalau pemaju dulu harga satu Pangspuri tu mungkin RM100,000, mestilah dia nak buat untung. So selepas ini bila dia bina apartmen atau kondominium, most likely satu kondominium sekurang-kurangnya RM500,000, most likely lebih tinggi daripada itu. Cara mereka kira cukai taksiran ataupun cukai taksiran tahunan ataupun maintenance fee setiap bulan
adalah per square feet dan dia tengok juga kemewahan tempat tersebut. So kalau kamu datang berkeluarga B40, kamu ditempatkan di kawasan tersebut. Pertama, sebelum ini kamu boleh akses mamak dekat bawah, mamak yang murah. Ada Makcik Kiah jual nasi lemak kat bawah. Sekarang dah tak ada dah. Sebab tempat tu semua sudah jadi tempat yang dah jadi restoran Jepun, restoran Korea, ya. Kawasan persekitaran tersebut akan ada peningkatan kos hari hidup. Itu yang pertama. Kedua, kos penyelenggaraan setiap bulan akan mencecah sekurang-kurangnya 400 ke 500 ringgit sebulan. Sekarang, kalau kamu tinggal di PPR flat, kos penyelenggaraan boleh mencecah RM200. Itu kalau tak ada kerosakan yang besar. Ya, ini saya tengok laporan di BKL yang terbaru. Kalau selepas ni dah jadi pangspuri mewah, 400-500 ringgit, kamu ingat golongan B40 boleh bayar setiap bulan. Akhirnya terkeluar juga mereka. Ini saya ambil best case scenario. Sebab tu benda-benda macam ni, saya sebagai ahli parlimen, semak imbang, saya bangkitkan. Saya bukan setakat kepada Kerajaan Persekutuan. Wakil Kerajaan Negeri Selangor, ada YB Selangor daripada PKR, saya bangkitkan. Saya kata okey, mungkin bukan setakat beri one-to-one, gazetkan, masukkan dalam bil, tapi berikan jaminan, masukkan dalam bil juga, bagi tempoh masa 3 tahun awal, kos penyelenggaraan bagi golongan B40 akan dibiayai oleh pemaju ataupun kerajaan. Supaya mereka boleh tetap di sana, dapat pekerjaan di sana dan tinggal di sana. Bukan akhirnya terpaksa dikeluarkan. Inilah constructive criticism, cadangan-cadangan yang ingin kita ketengahkan daripada Menteri Pertikaian Nawaitu saya. Lebih baik dia terima cadangan dan laksanakan. So jadi contoh macam tadi YB Sadiq ada mention yang macam YB Amira ada sebut dekat dalam Dun Johor, dan YB Sadiq ada berbual dengan Adun Selangor juga dan sebagainya. Tapi kita tak nampak banyak pimpinan negeri, menteri-menteri besar ke exco pembangunan negeri ke yang suarakan isu-isu ni. YB Amira kalau boleh bagi pandangan, kenapa rasanya adakah mereka rasa yang mungkin tempat dia orang takkan kena dan sebagainya? Pertamanya saya rasakan kemungkinan besar lah. Kita pun bila bercerita tentang URA ni, sebab akta ini akan diperkenalkan di peringkat persekutuan. Dan sudah tentu ianya akan mendatangkan kesan kepada negeri-negeri, terutama sekali negeri-negeri yang memang bertempat bandar ni. Tetapi bila kita nak bercerita tentang kerajaan menyuarakan, kita pun kena tengoklah kerajaan di negeri-negeri tersebut adalah kerajaan apa. Dan kalau kerajaan itu adalah kerajaan yang sama dengan kerajaan persekutuan, kemungkinan agak sukarlah untuk kerajaan negeri tersebut untuk membantah sendiri kerajaan persekutuan secara terbuka. Tetapi saya harap, dan ini harapan saya lah, harapan saya adalah, because I'm a politician at the end of the day. Jadi kita tahu ahli politik ni mungkin mereka kena toe political line, party line dan sebagainya. Tetapi apa yang saya harap adalah kerajaan negeri saya membawa concern ini kepada kerajaan persekutuan. Sebab akhirnya di negeri-negeri macam Johor ni kita akan diberi impak yang tinggi. Antara kerisauan saya yang paling besar adalah kerajaan persekutuan ada menyatakan bahawa ada 500 kawasan yang akan terkesan. Tetapi sampai sekarang kita tak tahu keseluruhan 500 kawasan tu kawasan-kawasan mana. Jadi you can never say whether kawasan tu akan masuk ke kawasan anda ataupun tidak. Macam kerajaan negeri Johor sebagai contohnya, kita tidak boleh bersifat macam terus rasa macam tak apalah, kita punya kawasan tak tersenarai, we will be okay with this. Because at the end of the day, walaupun fasa pertama mungkin 500 kawasan itu tidak termasuk kawasan kita, akhirnya URA ini akan dipergunakan di dalam setiap kawasan juga. Dan antara benda juga yang saya nak persoalkan adalah perkataan usang itu sendiri. Bila dia nak kata bangunan-bangunan usang, saya rasa kerajaan negeri perlu persoalkan apakah takrifan bangunan usang tersebut. Sebab bila dia kata takrifan bangunan usang melebihi 30 tahun, adakah melebihi 30 tahun sahaja sudah terus ditakrifkan sebagai usang? Sebab tak semestinya 30 tahun tu dia dah usang. Kan? Kita tahu ada banyak pembangunan-pembangunan yang dibina lama dulu dalam kawasan saya sendiri, bangunan yang dibina lebih 30 tahun dahulu yang sebenarnya kualitinya lebih elok daripada bangunan-bangunan yang dibina terbaru ni. Dan ini adalah kesan rapid urban development. Dan ini juga adalah kesan yang akan berlaku kalau URA ni terjadi. Sebab you nak buat rapid urban development sehinggakan kualiti tu tak terjaga. Jadi akhirnya you jadikan usang 30 tahun dah usang. Lepas ni adakah benda yang sama yang berlaku? Jadi bangunan ni dia dah bina, bangunan kondominium ni, lepas tu lagi 30 tahun dia dah usang balik, URA terpakai balik. Right? Lepas tu it will just exacerbate. Benda tu, efek tu akan makin besar, makin besar, makin besar. Dan satu benda yang saya nak memang betul-betul yang macam yang Rashid sebut tadi tentang perlembagaan. How do we justify? Sebab kita tahu, kita daripada segi undang-undang kita tahu bahawa perlembagaan persekutuan adalah yang paling tinggi. Nak banding dengan apa-apa akta lah yang you buat. Perlembagaan persekutuan dah ada
perlindungan kepada hak pemilikan harta tanah. Property right dah ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi bila kita wujudkan URA ni, you buat URA ni, lepas tu you ambil hak daripada 25% ataupun 20% ataupun 49% daripada penduduk yang duduk dekat kawasan-kawasan ni, bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Adakah what will happen adalah lebih banyak saman menyaman yang berlaku, long process, akhirnya apa yang akan berlaku? It creates a whole lot of mess. Benda ni, URA ni sangat-sangat messy. Sebab itu bila kita nak cerita tentang URA ni, kita bukanlah nak kata reject sepenuhnya usaha kerajaan untuk memajukan ataupun memperbaiki bangunan-bangunan usang dan memastikan bahawa kawasan bandar kita lebih terjaga, lebih elok rupanya. Kita tak tolak proposal itu. Tetapi kena ada kepastian bahawa URA ni solid lah dan tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Tidak bercanggah dengan moral obligation kerajaan untuk melindungi rakyat. Jadi bila kita nak bercerita tentang URA ni, saya rasa ada keperluan, bukan saya rasa sajalah, saya nak tuntut kerajaan untuk perincikan lagi URA, lihat balik URA, balik ke jawatankuasa, senaraikan balik apa benda-benda yang ada kerisauan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen, telah dibangkitkan oleh Syed Saddiq, telah dibangkitkan oleh penduduk, dan lihat kembali bagaimana untuk perkukuhkan kembali URA. Jangan ingat bila pembangkang bersuara je, oh ni pembangkang. Tak ada value bila dia bercakap, biasalah pembangkang nak membangkang. Tetapi pembangkang menyuarakan, macam Syed Saddiq, dia menyuarakan kerisauan daripada rakyat. And this is something important for you to look into. Sebelum you pastikan URA ini lepas menjadi satu undang-undang yang akan menjadi satu kekacauan sebab ianya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, ada keperluan untuk go back to the drawing board, look at it again, dan tidak ada masalah untuk you perincikan kembali benda-benda yang orang dah pertikaikan. Sebab akhirnya kalau you buat satu undang-undang ataupun lepaskan satu akta yang half-baked, yang akan dapat masalah kerajaan juga. Yang akan dapat masalah juga adalah pemaju-pemaju ni, sebab akhirnya a lot of mahkamah punya akan ada banyak orang masuk ke dalam mahkamah untuk demand right mereka, dan pemaju ni juga akan mendapatkan kesan tersebut. So daripada you nak create lebih banyak problem, you settle the problem now itself sebelum you perkenalkan benda ni. So tapi kalau kita berbual pasal pembangunan semula ni, I mean developer tu sendiri main peranan jugalah kan. So kalau kita tengok macam projek-projek pembangunan untuk URA ni, ialah projek besar, bukan projek kecil. So developer yang buat projek ni pun confirm lah developer besar. So pendapat Wabi Saddiq, dalam proses pemilihan developer ni, adakah dalam kerangka sedia ada ni dah cukup telus yang boleh mengelakkan berlaku kronism ke, ada apa duit bertukar tangan ke untuk berebut? Saya nak projek yang ni sebab ni lebih premium, ni dekat bandar, yang ni nak ni, berebut-rebut tu kan. Adakah benda tu dah cukup telus? Sebab tu the devil is always in the detail. Sebab tu saya tak suka pengubalan dasar dibuat berdasarkan janji mulut tapi tidak diakarkan dalam bil yang diluluskan di parlimen. Dalam bahasa Inggeris ada terma moral hazard. Kerisauan saya akan ada moral hazard. Saya selalu tertumpu kepada KL, di BKL, kerana dalam wawancara menteri tu dia dah seperti ada klasifikasi beberapa kawasan di KL. Dan di negeri-negeri lain dia tetap bawah jurisdiction kerajaan negeri. Saya beri contoh ya. Moral hazard yang akan berlaku adalah ini. Lebih 60% pendapatan tahunan di BKL adalah melalui penjualan tanah ataupun developer membayar di BKL. Maksudnya lebih 60% punca pendapatan di BKL tu memang di tangan pemaju-pemaju. Kalau saya di BKL pada hari ini dan saya tahu lebih 60% pendapatan saya di tangan pemaju, pada masa yang sama, kos pembayaran yang saya perlu keluarkan, saya dapat duit, yang saya perlu keluarkan duit adalah kos penyelenggaraan bagi PPR dan yang lain. Saya nak kerja senang. Saya tarik duit kos penyelenggaraan yang saya patut buat supaya lift rosak, yang sekarang memang dah berlaku lah. Bumbung saya tak nak repair. Supaya akhirnya tempat ni diklasifikasikan sebagai tempat yang dah uzur, lapuk, supaya boleh diklasifikasikan tempat pemaju boleh ambil alih. Saya suka pemaju ambil alih sebab akhirnya kantong di BKL lagi besar. Rizab saya sekarang 14 bilion, mungkin lepas ni 20 bilion kot kan. Faham. Gaji staff, gaji semua boleh naik lah. Maksudnya dia sengaja usangkan lah. Betul. Itu moral hazard yang saya sangat risau.
Sebab itu bukan setakat proses pemilihan pemaju, tetapi melalui pendapatan dan pengeluaran dana di BKL itu sendiri pun akhirnya akan menyebabkan orang nak klasifikasikan tempat itu sebagai kawasan usang, kawasan lapuk, kawasan yang boleh kita aktifkan akta rampas rumah ini. So itu masalah yang kita wajar tangani. Dan tadi saya rasa YB Amirah dah bangkitkan dengan sangat jelas. Ini seperti kerajaan nak salahkan pemilik dan bukan salahkan diri mereka kerana tak nak menyelenggara tempat tu dengan baik atau tidak kutip duit penyelenggara dengan baik. The ball falls in your court. Jangan salahkan orang lain. Untuk ada YB, adakah possibility yang akan banyak berlaku property overhang? Sebab kalau acquisition cost dia tadi tu dah lebih rendah kan. Dulu mungkin dia nak kena rundingan 100%. Sekarang dia runding dengan sikit je orang. Dia boleh dapat lebih murah. So dengan kos lebih murah, lepas tu dia jual property tu lebih mahal. Kalau dia tak jual habis pun, dia tetap boleh untung. So dia boleh letak harga tinggi-tinggi. And then banyaklah unit-unit kosong tak terjual ni. Possible ke? Di Malaysia ni, kuasa lobby pemaju itu sangat luar biasa. Kalau banyak rumah-rumah yang mereka bina tak terjual ataupun apartmen kondominium tak terjual, percayalah mereka tak akan turunkan harga rumah ataupun kondominium tersebut. Mereka akan melobi kerajaan supaya relax immigration law supaya lagi banyak orang boleh masuk dan beli. Dia takkan nak turunkan. Kalau sebelum ini minimum requirement kalau salah seorang expat nak beli rumah 500,000 ataupun 1 juta, mereka carakan turunkan kepada 400,000. Mereka akan gunalah kuasa lobby mereka supaya akhirnya rumah-rumah itu akan tetap terjual. Sebab tu kamu tengok sebelum ini 2 tahun lepas ada banyak property overhang. Apa pemaju buat? Bukan mereka turunkan harga. Tak ada. Mereka pastikan bahawa ciri-ciri MM2H dapat diturunkan ya, supaya nilai ambangnya dapat diturunkan supaya akhirnya dengan harga yang sama tetap terjual. Sepatutnya apa yang berlaku? Pastikan kamu bina rumah ataupun apartmen pada kos yang bersesuaian dengan penduduk setempat. Itu adalah fokus utama. Okay, so kalau YB Amirah boleh tambah. I mean kita pernah tengok projek sebelum ni pembangunan macam Prima contoh kan. Yang dulunya memang di plan cantik untuk supaya rakyat dapat rumah mampu milik dan sebagainya. Yang hujung-hujung banyak projek tak siap. Hujung-hujung banyak yang dah siap pun ada masalah itu dan ini. Adakah dengan akta yang sangat tak siap, yang belum cukup masak, yang cuba untuk dipaksa luluskan ni, possible akan lebih banyak benda-benda macam ni berlaku? Saya punya kerisauan bila kita bercerita tentang hartanah ni adalah bagaimana kita memastikan pemaju-pemaju bertanggungjawab terhadap projek-projek yang mereka jalankan. Dan bagaimana kita nak pastikan pemaju-pemaju yang tidak bertanggungjawab ini ada accountability ke atas mereka. Bila kita bercerita tentang Prima dan sebagainya, in fact Urban Renewal Act ni pun lah sama ada benda ni akan berlaku ataupun tidak, selagi kita tidak ada apa-apa orang kata ketelusan dalam pengurusan pemaju ataupun pelantikan pemaju untuk memastikan bahawa pertama, pemaju ini tidak pernah ada apa-apa masalah sebelum ini. Saya nak remind, antara masalah paling besar yang berlaku dan benda ni berlaku di Johor Bahru juga adalah apabila pemaju yang tidak bertanggungjawab bertukar baju. Benda ni banyak kali berlaku. Ialah sebab, ni saya nak mungkin beri sedikit konteks. Kalau dekat dalam negara Malaysia kita ni, undang-undang syarikat adalah kita ada orang panggil corporate veil. Corporate veil ni mengasingkan pemilik terhadap syarikat yang dimiliki. So kiralah, katalah syarikat yang dimiliki ni pernah buat bangunan, contoh dalam kawasan saya. Kawasan saya ada satu flat, Taman Mount Austin, yang sepatutnya ada 10 blok, sampai sekarang ada 4 blok saja. 6 blok dah tak ada. So 6 blok ni akan termasuklah dari Urban Renewal Act of Abandoned Buildings tu. 6 blok ni dah tak ada. Pemaju ni dah berapa puluh tahun tak buat apa-apa. Tetapi pemiliknya tu kita tak tahu. Kita tahu nama syarikat, pemiliknya tu kemungkinan besar masih lagi ada buka syarikat baru. Dan terus beroperasi. Sebab syarikat dan pemilik berbeza. Jadi kalau syarikat dibankruptkan pun, pemilik ni boleh buka syarikat baru, dia boleh rolling dan dia boleh buat lagi. Jadi daripada segi ketelusan pemaju itu sendiri, kita memang tidak ada satu ketelusan yang jelas dekat dalam Malaysia ni. Dan kedua, kalaupun mereka tidak bertindak dengan sebegitulah kan,
Tetapi daripada segi pengurusan bangunan-bangunan sedia ada. Bila pemaju itu kita dah tahu. Pemaju ni bila dia bina satu bangunan, kita tahu memang pengurusan dia teruk. Dah banyak kali dah. Kenapa masih dibenarkan untuk dia buka pembangunan baru? Kenapa masih dibenarkan untuk dia masuk lagi tender kerajaan? Masuk lagi projek-projek prima, masuk lagi projek-projek rumah mampu milik. Sedangkan dah ada track record bahawa sebelum ni bila dia buat rumah tu 15 tahun dah ada crack. Rumah tu tak sampai 10 tahun memang dah ada masalah daripada segi piping. Memang ada segi masalah daripada segi keutuhan dinding dan sebagainya. Kenapa dia masih boleh buat lagi projek-projek baru? Benda ni it's beyond Urban Renewal Act lah. Sebelum Urban Renewal Act ni diwujudkan pun kita dah ada masalah-masalah ni. So again, bila benda ni dah ada, apa jaminan bahawa bangunan-bangunan kondominium ni, again macam yang saya sebutlah, kondominium-kondominium mewah ni boleh bertahan dengan lama. Bila mereka tahu, okay, you can then 30 tahun dia usang, kita boleh bina baru, property value makin naik. Akhirnya pemaju yang bertanggungjawab ni pun makin untung, rakyat yang makin ketinggalan. Dan satu benda yang saya nak stress over here, daripada awal saya sebut tadi, kerisauan saya melebihi kerisauan perbezaan antara orang Melayu, orang bukan Melayu dan sebagainya. Kerisauan saya adalah kerisauan kelas dan kerisauan income gap yang sudah sedia ada. Already dekat Malaysia ni income gap kita dah besar. Bila wujudnya Urban Renewal Act ni, income gap kita akan semakin besar. Sebab akhirnya mereka ni tak dapat, macam yang saya sebut tadi, tak dapat akses kepada gaji-gaji yang tinggi dekat dalam kawasan-kawasan urban. They have to go back, tidak ada akses pengangkutan untuk masuk. And you will exacerbate that income gap. Sebab itu Urban Renewal Act ni yang Malaysia ambil contoh daripada negara-negara lain, memang dah banyak kritikan. Tak payah nak kritik kat Malaysia lah. Singapore punya akta pun dikritik, Hong Kong punya akta pun dikritik. Jadi kenapa kita nak ikut akta yang memang dah dikritik kat negara yang dah siap tu, you nak ambil, you nak bawa ke negara kita? Betul. Akta yang memang dah banyak orang kata it is not helping those who are underprivileged, you bawa balik ke sini dan you nak buat benda yang sama. Lagilah dengan, again, nak cerita tentang Malaysia, nak compare dengan Singapore dengan Hong Kong ni, daripada segi kita punya structure itself pun dah berbeza. How it looks like Malaysia punya pemilikan hartanah sekarang dengan pemilikan hartanah di Singapura atau Hong Kong pun memang dah jelas berbeza. Tak bolehlah kita main cedok, ambil dan kita rasa macam okay, cukup. You nak cedok, you have to cedok ikut acuan negara kita sendiri. And so there's a huge need for you to re-look at this dan pastikan bahawa tidak ada masalah-masalah ataupun tidak ada kelompongan-kelompongan ini. These gaps are the ones that you have to review. If you refuse to review the gaps, jangan salahkan orang lain yang buat assumption terhadap gaps yang wujud ni. Tapi bila YB compare kepada negara-negara macam Singapura, Hong Kong yang dah buat akta ni dan juga dikritik, baru-baru, saya rasa berapa tahun lepas? Just nak tambah benda tu Sebab tu sekarang ni Hong Kong dan Singapore hartanah paling tinggi. Betul. Adakah kita mampu untuk jadi macam Hong Kong dan Singapore? Betul. So itu bila kita tengok Singapore berapa tahun yang lepas ni, dia naikkan untuk pemilikan bukan warga Singapura di Singapura. Rumah kedua dia akan jadi stamp duty dia jadi 60% kalau tak silap saya untuk pemilikan rumah kedua. Tapi kalau kita buat dekat Malaysia benda macam tu, it's a bit unrealistic lah. Tapi macam mana pula kalau macam pandangan YB Saddiq, kalau kita kenalkan cukai-cukai baru untuk mengawal, contoh speculation tax cukai spekulasi, ataupun keluarkan mekanisme kawal sedia sewa supaya tak banyak sangat play in the market itself, sebab orang sekarang beli sewa kan. So nampak YB sana realistik ke? Sekarang pun kerajaan buat akta rampas rumah ni yang memberikan kuasa rundingan ke tangan pemaju. So kamu nak buat cukai-cukai yang akhirnya menyusahkan pemaju. Kerajaan sama yang nak menyendangkan pemaju ingin memperkenalkan cukai-cukai yang menyusahkan pemaju. Taklah. Sebab tu saya kata dalam bab ni di Malaysia, jika nak dibandingkan dengan Singapura, daripada sudut urus tadbirnya sangat berbeza. Governance is a significant difference. Saya ada bincangkan dekat dalam parlimen, contohnya di Malaysia, golongan penyumbang dana politik kadang-kadang paling besar datang dari golongan pemaju. Di Singapura mereka dah ada akta pendanaan politik mereka yang tersendiri, di Malaysia tiada. So governance is a very big issue. Dan untuk Malaysia perkenalkan, contoh kamu nak Malaysia perkenalkan 60% stamp duty memang impossible. Sebab akan ada, di Malaysia dia terbalik, lagi orang minta untuk dikecualikan
supaya tax haven ni dapat dipanjangkan. Supaya akhirnya pemaju-pemaju tidak perlu mengikut prasyarat-prasyarat yang banyak. Tadi saya bincangkan, kalau rumah tak boleh dijual, tak apa, saya tetap tak nak jual kat Malaysia. Saya pastikan expats boleh masuk dan boleh beli. Kalau sebelum ni nilai ambang pembelian 1 juta, kita turunkan kepada RM500,000 supaya expats boleh beli. Walaupun rakyat Malaysia tidak mampu untuk beli. Itu realiti di Malaysia. Terima kasih YB Sadiq, terima kasih YB Amirah. Saya rasa hari ini selepas episod yang lepas kita banyak beri gambaran secara luas macam mana akta ni boleh memberi kesan kepada hidup orang di Malaysia. Dan saya rasa episod ni kita dapat cover banyak cadangan-cadangan daripada muda, dari YB Sadiq, YB Amirah, untuk kerajaan dengar dan mungkin boleh ambil dan masukkan ke dalam akta tersebut lah. Saya rasa banyak lagi yang perlu kita buat. Ni antara yang immediate concern lah. Ni antara kerisauan yang lebih besar berbanding dengan yang lain-lain ni. Saya harap dengan episod ni lebih ramai boleh dapat tengok dan faham yang sebenarnya ini akan mengganggu-gugat hak mereka sebagai pemilik rumah di Malaysia. Jadi soalan terakhir saya kepada YB Amirah, YB Sadiq adalah kalau muda diberi kuasa untuk tulis semula akta ni, YB Amirah, apa prinsip yang utama yang harus diletakkan dalam menuliskan akta ni? Prinsip saya adalah prinsip hak lah. Pertama, hak penduduk asal perlu dijaga. Itu paling utama. If you letak benda tu sebagai prinsip, segala benda dalam akta itu akan memastikan pemilik-pemilik terlindung. Itu daripada segi prinsip. Apa yang saya nak cadangkan kepada kerajaan sekarang ni adalah akta itu masih belum lagi dibentangkan dan pun masih lagi ada ruang untuk diperbaiki akta tersebut. Pastikan ada libat urus yang telus, yang memastikan ada wakil-wakil daripada kawasan-kawasan ini menyuarakan apa yang mereka mahukan. Itu pertama. Kedua, kena ada guaranteed safety kepada pemilik-pemilik asal. Kena ada guaranteed, dan guaranteed safety ni bukan semata-mata dengan kata kita akan pastikan ada pampasan. Kena ada, macam yang Sadiq kata, the devil is in the details. Kena ada perincian apa jenis pampasan yang kamu akan berikan. Dan ketiga, perlu juga ada guaranteed safety bahawa pembangunan-pembangunan yang akan datang ini tidak akan mengenepikan golongan kelas pertengahan dan juga golongan kelas bawahan. Jadi mungkin kota affordable housing perlu dipertingkatkan sebagai contohnya untuk memperlindungi mereka yang underprivileged. Dan perumahan yang baru ini masih boleh diakses oleh golongan pertengahan di mana mereka ini adalah majoriti rakyat Malaysia. So antara benda-benda ini yang perlu difikirkan oleh kerajaan hari ini. So YB Sadiq, selain daripada prinsip yang YB Amirah cakap hak, apa prinsip yang YB Sadiq rasa perlu ada dalam menulis semula? Ya, saya setuju dengan semua perkara yang YB Amirah bangkitkan. Cuma saya tambahkan perincian sedikit. Bukan setakat pampasan one-to-one tu penting, tetapi pada masa yang sama kos penyelenggaraan waiver yang patut diberikan sekurang-kurangnya bagi 3 tahun awal supaya golongan B40, M40 ada daya tahan untuk kekal di kawasan tersebut. Pastikan persekitaran kawasan tersebut yang dulu ni pangsapuri, flat, murah, kos hidup di kawasan tersebut masih terkawal dan rendah. Selepas ni semua akan jadi mall mahal, restoran-restoran 5-4 bintang yang makan sekali RM100, memang tu tak pastikan persekitaran tu tetap ada tempat yang mampu beli jugalah makanan, kawasan hidup dan yang lain. Saya rasa perkara ni semua patut dimasukkan sekali. Dan cadangan terakhir saya untuk merumuskan semua perkara yang YB Amirah katakan adalah supaya bil ini tidak diluluskan tergopoh-gapah, hantar dulu kepada Jawatankuasa Pilihan Khas supaya dirunding bersama di antara semua pihak, tak kira kerajaan ataupun pembangkang. The devil in the details dapat dikenalikan dengan baik supaya masalah-masalah besar ni tidak akan berlaku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak YB Sadiq. Terima kasih Rashid. Terima kasih YB Amirah. Sebelum kita wrap up, kita nak bagi tahu dekat audiens semua, sekali lagi kita ditaja oleh stesen podcast untuk episod Apa Kata Muda kali ini. So YB Amirah sebelum ni pernah record dekat sini. Kita ada equipment baru. Kalau YB Amirah ada perasan banyak equipment baru, lighting apa semua baru. Benda-benda ni saya tak berapa bijak. Jadi saya mungkin tak perasan apa. So sebenarnya kalau YB tengok kat monitor depan tu, gambar pun dah lain sikit and everything. Crispy. Kan? So macam mana YB Amirah punya experience hari ni compared kepada yang before this? Yang sebelum ni pun saya sangat happy buat recording dekat sini. Saya rasa tim dekat sini sangat profesional. Lagi-lagi bila Rashid point out perbezaan tu, lagi saya rasa sangat happy lah. Dan terima kasih Station Podcast. Terima kasih Station Podcast. Macam mana? Tengok tadi ada tengok keliling station and everything semua. How was it? Tip top.
TikTok 100%. Ya, tak ada masalah. Walaupun tenaga kerjanya kecil, tapi bekerja keras, everything is well automated. Alhamdulillah semua jalan dengan baik. Terima kasih YB. So kita sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada YB Amira dan YB Sadiq untuk episod baru kita membincangkan cadangan-cadangan daripada Parti Muda tentang Urban Renewal Act. Dan juga jangan lupa untuk tonton episod kita seperti biasa. Subscribe channel Parti Muda dan juga follow Station Podcast juga ya. Terima kasih. Saya kono-kononnya lah. Selalunya kan orang subscribe yang follow ada tunjuk bawah kan. Saya tak tahu apa. Atas subscribe and follow. Jadi keluar kat atas. Thank you.